Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawaina ta'lima wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wa intifa' wa ifadata wal istifadah wal hasan tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalata al khair ibtigha wajhihi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sesi ataupun kesempatan ini, pengajian kali ini, kita akan buat satu muzakarah kitab, iaitu kita akan muzakarahkan satu kitab yang basic, kitab asas bagi fardu ain, yang mana kalau kita lihat di pelajar-pelajar pondok di Malaysia mungkin, ataupun di Yaman, ataupun di Mesir, ataupun di mana saja akan mengenali kitab ini. Kitab apa yang kita akan muzakarahkan, yang kita akan baca, iaitu kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratin Nafi'ah. Kitab ataupun senang-senangnya orang duk sebut kitab Risalah Jami'ah, kitab Risalah Jami'ah. Jadi kitab Risalah Jami'ah ni dia adalah satu kitab yang basic, yang mana ianya menghimpunkan tiga ilmu fardu ain, tiga ilmu basic, iaitu ilmu akidah, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Kalau di tangan saya ni, saya pakai kitab ni lah, yang ni warna coklat ni. Dan apa nama kitab ni dikarang oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Kitab ni saya telah belajar dan khatamkan bersama guru saya Ustaz Solah, melalui live online beliau, dan juga saya mendapat sanad lah ataupun ijazah daripada Syekh Usamah Saidi ketika beliau datang ke Kuantan pada 2 tahun lepas, tak silap saya. Dan rujukan saya ketika saya mengajar kitab ini ada dua, iaitu kitab Ad-Dilalah Nafi'ah, iaitu syarah kepada Risalah Jami'ah, dan juga kitab Bahjatul Wasail, syarah kepada Risalah Jami'ah. Okey. Jadi insya-Allah tanpa saya membuang masa, kita akan teruskan kepada pengajian kita. Baiklah, sekejap saya share skrin. Okey. Boleh nampak ke saya punya share screen ni? Rasanya macam tak boleh nampak ni. Ah, Kejap. Kejap. Kita setting sekejap. Okey. Baru ada. Alright. So, jadi uh, nanti saya akan sharekan PDF ini di dalam link dekat 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 YouTube ni lah. Sebab ni rakaman ni akan dimasukkan ke dalam YouTube. Jadi saya akan letakkan link bagi PDF kitab ni dekat YouTube, dekat dekat komen, bukan komen, dekat orang kata tu description YouTube. Jadi anda boleh dapatkan lah, dan kitab ni dia terjemahan Indonesia. Tak apalah, bahasa Indon dengan bahasa Malaysia lebih kurang sama je. Kalau ada bahagian-bahagian terjemahan yang mungkin saya rasa ada perkataan yang lebih baik, saya akan maklumkan ketika sesi pengajian ni. Okey, jadi kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Okey. Jadi pada mukadimah ini adalah mukadimah kitab ya. Pada permulaan kitab, pengarang telah memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jap saya baca dulu terjemahannya.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang memiliki semesta alam. Pujian yang memenuhi nikmatnya dan mencukupi tambahannya. Semoga selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Tuhan kita. Tuhan kita ni maksudnya penghulu kita ya. Penghulu kita. Tapi ini again, ini bahasa Indonesia. Jadi kita apa nama, kalau bahasa Melayu penghulu kita kan, penghulu kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Alright. Jadi untuk dalam mukadimah kitab ni, pengarang dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa rahsia dia? Biasa kalau kita buka mana-mana kitab ataupun buku, mesti dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebabnya? Kenapa kita kena mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Di dalam sebuah hadis ada menyebut, iaitu kullu mri'in maaf kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Walaupun ulama ada yang mempertikaikan tentang sanad hadis ini, tapi tak ada masalah untuk kita mengamalkannya. Hadis itu kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Apa maksud dia? Maksud dia, setiap perkara yang mempunyai manfaat, yang mempunyai faedah, jika tidak dimulakan padanya Bismillahirrahmanirrahim, maka ia akan terputus. Terputus apa? Terputus berkat. Okey. Jadi, sekali lagi saya ulang hadis ni. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Maksud dia apa? Setiap perkara yang mempunyai manfaat ataupun yang mempunyai faedah, kalau tidak dimulakan padanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia akan terputus barakah, terputus berkat. Jadi, kenapa ulama-ulama ataupun sebenarnya bukan ulama saja, bahkan tadi saya nak mengajar, saya nak start saya punya rakaman, saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita kena sentiasa mulakan setiap perkara yang bermanfaat dengan Bismillahirrahmanirrahim? Tak kisahlah apa saja perkara bermanfaat. Minum air ke, makan ke, baca buku ke, keluar berjalan ke, berjoging ke, main futsal, main bola, main badminton ke, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kerana dalam hadis yang saya sebut tadi, kalau tak mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan putus berkat. Akan putus berkat. Sekejap. Jadi kita mulakan bismillah kan, kita mulakan bismillahirrahmanirrahim pada setiap amalan untuk apa? Untuk dapat berkat. Untuk dapat berkat dalam ibadah ataupun amalan yang kita lakukan. Contoh nak makan, kita nak makan. Kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim supaya apa? Supaya akan lebih berkat. Akan lebih berkat. Berkat tu apa? Orang duk tanya berkat. Apa tu berkat? Berkat maksud dia adalah ziyadatul khair, iaitu pertambahan kebaikan. Makna kata kebaikan itu akan bertambah. Kebaikan akan bertambah. Contoh kita makan. Makan baca bismillahirrahmanirrahim. Ada berkat. Apa maksud dia? Bila kita makan, kita akan rasa cukup, rasa kenyang. Dan makanan tersebut dapat memberikan kebaikan buat kita. Macam tu. Contoh lagi, kita main badminton. Main badminton. Mulakan dengan bismillah. Ustaz, nak main badminton pun kena start dengan bismillah. Eloknya itu sepatutnya. Itu sepatutnya sebab bermain badminton ke, futsal ke, jogging ke, semua itu adalah riyadhah. Kita kata adalah satu ibadah, satu amalan untuk menguatkan badan kita. Allah suka orang yang kita kata yang badannya ataupun yang aktif lah, yang aktif, tidak malas, tidak lesu, kan? Yang mana dia sentiasa menjaga kesihatan bagi diri dia, menjaga orang kata jaga badan lah, jaga badan, jaga kesihatan, jaga kekuatan badan dia, supaya apa? Supaya itu menunjukkan bahawa bila mana kita tahu Allah bagi kita badan untuk jaga, maka kita kena jaga kesihatan badan kita elok-elok. Antara cara nak jaga kesihatan ialah dengan pergi bersukan kan, supaya orang kata badan menjadi lebih sihat.
Bila badan menjadi lebih sihat, kita sedang beribadah kepada Allah, dan ini juga menunjukkan kita syukur kepada Allah kerana kita terima kasih kepada Allah telah memberikan kita badan ini. Bila mana kita berterima kasih, kita jaga badan kita elok-elok, jaga badan daripada penyakit. Begitu. Okey. Jadi mulakan aktiviti dengan bismillahirrahmanirrahim supaya kebaikan bertambah, ataupun nak pergi memandu, nak pergi drive ke tempat kerja contohnya, nak pergi ke mana-mana lah, pergi mana-mana saja kan, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim supaya ada keberkatan. Okey, itu yang pertama. Kenapa mulakan dengan bismillah? Untuk mendapat keberkatan. Okey, yang kedua, kenapa pengarang mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim? Kerana ikut Al-Quran. Kalau kita lihat dalam mushaf, dalam Al-Quran, apakah ayat pertama sekali yang ada, yang tertulis dekat situ? Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Apa surah pertama dalam Al-Quran? Surah Al-Fatihah. Apa ayat pertama di dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Mengikut mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Gitu. Jadi bila mana Al-Quran apabila kalamullah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan kitab ini ataupun buku ini pun mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, apa tujuan? Tujuannya nak ikut cara Al-Quran, nak ikut Al-Quran. Begitu. Okay. So jadi ada lagi lah sebab-sebab, banyak sebab-sebab kenapa dimulakan dengan Bismillah, tapi kita cukup bagi dua ini saja. Dan pengajian kita ataupun rakaman kita ni tak naklah terlalu meleret, terlalu panjang, sebab untuk sesi kali ni, siri kali ini kita nak fokus kepada orang awam, orang yang kita kata baru nak belajar ilmu agama. Jadi mereka boleh faham dengan mudah. Kita tak naklah bahas terlalu tinggi. Huruf ba tu kenapa ba bi musahabah, ba bi isti'anah, ataupun bi musahabah dan sebagainya. Kita tak nak cerita uh, ba tu apa tujuan, kemudian perbahasan-perbahasan orang kata yang selalu didengar di pondok-pondok ataupun di pengajian-pengajian kitab yang besar-besar. Jadi kita tak nak sentuh. Sebabnya level yang kita nak buat kali ni, untuk siri kali ni, insya-Allah label orang awam, yang mana orang awam dengar tidak terlalu meleret, dia boleh faham, dan dia jelas dengan penerangan ini. Adapun tentang perbahasan yang meleret-leret tu, insya-Allah kita akan buat perbahasan tersebut pada kitab-kitab yang lebih tinggi dalam YouTube yang sama, insya-Allah. Okey, so jadi perbahasan kita tak terlalu rendah. Kalau rendah sangat rasa bosan, dan tidak terlalu tinggi sampai kalau terlalu tinggi rasa tak faham, maka kita tengah-tengah saja. Okey. Kemudian seterusnya, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji bagi Allah yang memiliki sekalian alam, pujian yang memenuhi nikmatnya dan mencukupi tambahannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada tuan kita, iaitu penghulu kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berserta keluarga dan para sahabatnya. Kita selalu sebut selawat. Selawat itu apa? Apa itu selawat? Selawat ialah kita minta Allah berkati Nabi. Apa dia? Kita selawat ialah kita minta Allah untuk merahmati Nabi. Hmm. Okay. So jadi apa itu selawat? Selawat ialah kita minta Allah untuk merahmati Nabi, dengan rahmat yang sesuai lah dengan baginda. Itu maksud selawat. Setiap kali kita selawat, setiap kali itu kita minta kepada Allah untuk merahmati Nabi. Ya Allah rahmati Nabi, Ya Allah rahmati Nabi. Sebab itu siapa yang banyak berselawat, insya-Allah Nabi akan mengenal kita pada hari akhirat nanti. Sebab kita selalu minta pada Allah merahmati Nabi. Okay. Selawat dan salam ke atas Nabi dan juga sahabat serta ahli keluarganya. Again, kita tak cerita detail-detail apa maksud sahabat, apa maksud ahli keluarga kat sini. Kita nak secara ringkas saja, insya-Allah.
Pada kitab yang akan datang kita akan cerita lebih detail. Okey, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa musliman. Okey, ni dalam ada sebuah hadis. Okey. Kat sini hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, daripada Anas bin Malik. Hmm. Kalau dalam Sunan Ibnu Majah, hadis yang bernombor 229. Hmm. Ni saya sedang baca kitab syarah dia. Ada ulama yang mempertikaikan lah tentang sanad hadis ni, tapi kita tak nak cerita tentang sanad hadis ni. Kita nak ambil point dia, point dalam tu. Hmm. Ada ulama yang mengatakan dhaif, ada ulama yang mengatakan hasan. InsyaAllah. Ada yang mengatakan sahih. Ada yang mengatakan sahih. Alright. So, jadi dalam hadis ni apa maksud dia? Mencari ilmu, menuntut ya. Talabul ilmi, talab ni menuntut, kan? Ataupun menuntutlah talab. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dan muslimat. Dalam hadis ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Apa maksud dia? Menuntut ilmu adalah wajib bagi orang muslim dan juga orang muslimat. Ilmu yang macam mana tu? Kan kita kata ilmu yang macam mana? Iaitu ilmu yang wajib. Okay, kalau dalam kitab Dilalah Nafiah ni, iaitu adalah ilmu yang wajib kita pelajari, yang mana setiap orang wajib belajar. Apakah ilmu tersebut? Iaitu ilmu fardu ain lah. Kalau kita bahasa kita ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain, ilmu fardu ain ni ada tiga. Ada tiga ilmu. Tiga ilmu fardu ain. Yang pertama adalah ilmu akidah. Okay, ilmu akidah. Ilmu akidah ni kita akan belajar tentang mengenal Allah. Mengenal Allah untuk apa? Untuk kita beriman kepada Allah lah. Macam mana kita nak beriman kepada Allah kalau kita tidak kenal Allah? Beriman tu apa? Beriman tu kita percaya. Trust. Tasdik. Kita percaya Allah. Contoh, kita ada seorang kawan baru. Kalau kita baru jumpa kawan tersebut, agak-agak kita percaya tak apa nama contoh nama kawan kita Zaid. Zaid, tolong pegang phone aku jap, aku nak ke toilet. Percaya tak? Ustaz, tak percaya. Ustaz baru kenal kan. Kita pun tak kenal dia detail-detail, tak kenal secara mendalam, macam mana kita nak percaya? Jadi sama juga. Macam mana kita nak pasti keimanan kita, keyakinan terhadap Allah ini cantik, perfect, kalau kita sendiri tidak mengenal Allah. Jadi kita kena kenal Allah dahulu. Kenal Allah melalui sifat-sifat Allah. Kan dalil belajar tentang sifat Allah, huraian sifat Allah dan sebagainya lah. Kemudian kita juga belajar tentang mengenal Nabi. Kita kata kita sayang Nabi, kita beriman kepada Nabi, tapi Nabi pun kita tak kenal. Bila tanya nama penuh Nabi, tak dapat jawab kan. Saya tahu Nabi Muhammad je, tapi tak tahulah bin apa, bin Abdullah, bin apa, bin Hashim dan sebagainya, tak tahu pula. Dan juga kita kat sini kita nak belajar tentang sifat Nabi. Apakah sifat Nabi? Okay. Kemudian kita juga belajar mengenal malaikat. Mengenal malaikat, kemudian kitab, okay, kitab-kitab, apa lagi? Hari akhirat dan juga qada dan qada. Okay, ini adalah ilmu pertama yang kena belajar. Okay, ilmu akidah. Ilmu yang kedua. Ilmu kedua nak tulis mana ni? Kat sini lah. Tulis sini Ilmu yang kedua ialah ilmu fiqh. Okay, fiqh. Fiqh ni fiqh ni ada 4 jenis, iaitu ibadah. Ibadah ni lah kita kata macam wudu, solat, puasa dan sebagainya lah. Zakat dan menunaikan haji dan umrah. Okay, yang kedua adalah muamalat. Muamalat ni kita kata muamalat ni ialah jual beli lah. Okay, jual beli. Jual beli apa lagi contoh-contohnya?
sewa, kan, sewa menyewa, ataupun kita kata hutang. Apa lagi ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akad apa nama? Banyaklah. Banyak kalau dalam kitab-kitab fiqh yang besar-besar dia ada banyak. Banyak akad salam, tempahan, kan, tempahan. Banyaklah, banyak lagi. Itu muamalat. Kemudian yang ketiga dalam fiqh dia ada 4 cabang. Yang ketiga ialah munakahat. Munakahat ni berkaitan tentang perkahwinan, nikah, apa lagi? Tunang, apa lagi? Cerai, apa lagi? Rujuk, nafkah dan sebagainya lah. Banyak. Yang keempat adalah jinayat. Jinayat ni dia macam hudud, apa lagi? Qisas, kehakiman dan sebagainya lah. Okey, ini adalah fiqh. Jadi untuk orang biasa, okay, bukan untuk orang biasa, semua orang. Semua orang, kalau kita lihat daripada empat-empat ni kan, ibadah, muamalat, munakahat, jinayat. Antara empat ni manakah yang paling diperlukan? Of course lah ibadah. Okay, ibadah. Sebab setiap hari kita lakukan ibadah, solat. Setiap tahun kita lakukan puasa. Macam sekarang, rakaman ni dibuat ketika bulan puasa. Jadi setiap tahun ada 1 bulan untuk berpuasa. Maka kita kata uh, belajar tentang ibadah, kan, wuduk, solat, zakat dan sebagainya, kepentingannya melebihi daripada tiga-tiga yang lain. Maksudnya nak dibandingkan dengan ibadah, muamalat, munakahat, jinayat, maka kita dapati bahawa kita lebih perlu belajar tentang ibadah. Sebab apa? Sebab setiap hari kita perlukan ibadah, setiap hari kena solat, setiap tahun kena puasa. Begitu. So jadi bila mana setiap masa kita perlukan ibadat, maka menunjukkan perkara itu penting. Maka mempelajari tentang perkara penting tersebut juga adalah penting. Muamalat ustaz, kita pun setiap hari juga hampir setiap hari kita jual beli. Kita orang biasa kita jual beli. Kita berjual beli. Tapi tak semua orang belajar tak semua orang menjerumuskan kita dalam tak semua orang menjerumuskan diri dalam bisnes. Ada yang tak ramai pun yang buat bisnes, yang menyewa, tempahan dan sebagainya. Ialah kita sebagai pembeli, kita belajar tentang syarat-syarat jual beli, kan, ataupun kita kata syarat-syarat belian, rukun jual beli dan sebagainya lah. Belajar basic tentang jual beli. Tapi yang detail-detail macam sewaan, hutang, saham, apa lagi, dan sebagainya, itu kita kata penting untuk belajar, cumanya tidak sepenting ibadah. Okay, begitu. Kemudian yang ketiga, munakahat. Munakahat pun penting ustaz, kan? Ya, betul, munakahat perkahwinan penting nak belajar sebab kita akan berkahwin. Tapi mana yang penting yang sekarang maksudnya macam setiap hari penting, iaitu ibadah. Munakahat penting, kena belajar juga. Siapa yang nak kahwin kena belajar juga. Tapi first ibadah. Jinayat lagi lah, tak semua orang yang melibatkan diri dalam jinayat. Hudud, kisas, kehakiman, peguam, apa lagi, kenegaraan dan sebagainya. Jadi daripada empat-empat ni yang paling penting adalah ibadah. Itu paling penting sebab setiap hari kita gunakannya. Okey, itu ilmu yang kedua. Ilmu yang ketiga, makin ke atas. Orang dari atas ke bawah. Ini saya dari bawah ke atas. Tak apalah, faham-faham sajalah ya. Boleh faham, kan, insyaAllah. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni adalah ilmu berkaitan tentang hati. Macam mana kita nak jaga hati kita, Ustaz? Hati saya pun tak terjaga, Ustaz. Itu lain. Itu lain. Okay? Nak jaga hati kat sini ialah kita jaga hati daripada ada sikap dengki, sikap meriak, sikap takabur dan sebagainya. Nanti kita akan belajar sikap-sikap yang tak elok tersebut. Okay, kita jaga hati kita. Kita membersihkan, kita menghiasi hati kita dengan perkara-perkara yang terpuji. Begitu. Uh, Kemudian apa lagi Uh, Sebentar. Okay. Kemudian menjaga hati, kemudian adab. Macam mana adab kita dengan manusia, dengan kawan-kawan kita. Kemudian apa lagi? Jaga anggota. Okay, jaga anggota kita. Maksudnya jaga anggota kita daripada membuat maksiat. Kita tahu bahawa mata kita boleh membuat maksiat dengan melihat benda-benda tidak elok.
tangan kita boleh boleh membuat maksiat. Maksiat ni bukannya macam yang kita faham ya, iaitu maaf saya sebut, maaf ya, iaitu hubungan lelaki dengan wanita, bukan. Maksiat di sini ialah dosa. Okey, maksiat, okey. Maksiat ni ialah dosa. Ha, ataupun saya guna bahasa dosa lah ya. Tangan kita boleh buat dosa, mencuri, pukul orang, rampas harta orang. Mulut kita Masya Allah lagi banyak dosa. Mengumpat, bergosip, mencarut, memaki hamun, macam-macam kan. Jadi macam mana kita nak jaga anggota-anggota kita daripada melakukan dosa? Ada di ya, apa nama perkara tersebut dibincangkan dalam ilmu tasawuf. Maka sekali lagi ada tiga ilmu yang wajib kita belajar, iaitu akidah, fiqh, iaitu fiqh fokus kepada ibadah, dan juga tasawuf. Ustaz, belajar ilmu hadis, ilmu tafsir Quran, ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu apa lagi? Ilmu usul fiqh, ilmu kawaid fiqh. Wajib ke Ustaz? Kita kata wajib untuk orang yang nak menjadi ustaz, tapi tak wajib untuk orang yang sekadar orang awam. Okey, tapi siapa yang nak jadi ustaz, nak apa nama keluarkan fatwa, bagi hukum, nak mengajar, mereka semua kena belajarlah ilmu-ilmu yang saya sebut tadi. Kalau orang yang kita kata yang orang awam, yang kita kata kita pun kerja biasa, kerja office, apa nama kerja doktor, engineer, kita tak wajib belajar, bukan tak wajib belajar agama, wajib belajar agama. Tapi wajib belajar tiga ni lah yang saya sebut, akidah, fiqh dengan tasawuf. Tapi tak adalah sampai nak wajib belajar tafsir, hadis, mustalah hadis, apa nama ni, hadis dhaif ke, hadis matruk, hadis marfu', hadis musalsal ke, hadis apa lagi, hadis apa nama munqati' dan sebagainya, tak wajib lah. Nak belajar sampai usul fiqh kan, belajar qiyas, masalah musalah, musalah sadu zara'i dan sebagainya, tak wajib lah. Jadi kita kata orang-orang yang tak mahu, yang kita kata saya tak nak pun belajar nak menjadi ustaz, maka anda semua tak kisahlah anda engineer ke, doktor ke, Perdana Menteri ke, Presiden ke, Menteri apa pun, wajib belajar tiga ni, akidah, fiqh dengan tasawuf, kerana ketiga-tiga ini anda memerlukan. Setiap masa anda perlukan. Setiap saat anda perlu beriman kepada Allah. Setiap saat anda perlu mengenal Allah. Setiap hari anda kena beribadah, solat dan sebagainya. Setiap masa anda kena menjaga hati anda, adab anda, anggota anda daripada membuat maksiat, daripada membuat dosa. Jadi ketiga-tiga ilmu ini adalah ilmu yang penting. Kerana apa? Kerana ketiga-tiga ilmu ini kita sentiasa memerlukannya. Okay, begitu. Settle di situ. Okay. Okay, kemudian kita terus pergi kepada hadis yang berikutnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Apa maksud dia kat sini? Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju ke syurga. So jadi sesiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia untuk ke syurga. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab syarahan hadis seperti kitab Fathul Bari, maksud dia kat sini adalah kalau mana kita menempuh jalan, tak kisahlah jalan tu jalan singkat ke, jalan panjang ke, ataupun sekadar mendengar rakaman di YouTube. Mendengar rakaman di YouTube pun dikira jalan menuntut ilmu. Maka Allah akan mudahkan jalan ke syurga. Apa maksud dia? Allah akan memberikan kita kekuatan untuk kita banyakkan amalan di dunia ini kan. Kita belajar, kita amalkan, Allah akan bagi kekuatan. Bila mana dah banyak amalan, insya-Allah mudah masuk ke dalam syurga. Mudah masuk ke dalam syurga. Gitu. Cuma satu benda yang saya nak kongsikan, kita masuk ke dalam syurga bukan dengan sebab amalan kita. Tidak. Ustaz, bukan ke kalau banyak amalan akan masuk syurga? Ya, betul. Tapi nak cakapnya, okay, saya bagi satu analogi lah. Saya bagi satu analogi. Yang lelaki contoh, yang lelaki nak pergi tengok apa nama, tengok bola. Tengok bola dekat stadium apa ya, saya pun bukan kaki bola. Kat stadium Liverpool lah contoh. Kita nak tengok Liverpool lawan siapa contoh? Versus
Manchester City contoh. Contoh kan. Kita nak pergi ke England kan, nak pergi ke England. Jadi orang nak pergi stadium. Contohlah ini final lah, ni final apa ya? Final apa nama Champion League. Jadi kalau kita lihat tiket ni apa nama final Champion League, saya tak tahulah, mungkin lah mungkin. Contohlah saya kata 800 RM 800 contoh. Okey contoh. Okey, bayangkan ya. Kita nak pergi ke tempat yang power, yang gah kat situ. Lepas tu setiap hari kumpul duit nak bagi nak apa nama nak beli tiket RM800. Lepas tu tiket flight contohnya RM10,000, pergi balik kalau pergi balik jadi RM20,000 kan, around 20k. Jadi kita kata, bayangkan kalau setiap hari kita kumpul satu sen, rasa-rasanya berbaloi tak? Berbaloi ke tidak? Kita kumpul satu sen macam sikit je. Sikit je kita punya apa nama kita kumpulkan duit tu sikit, tapi kita mengharapkan kita nak pergi masuk ke dalam stadium yang besar itu. Rasa-rasanya layak ke tidak? Tak layak. Tak layak. Macam sekadar satu sen tu nak pergi tengok Liverpool lawan Manchester City final ni tak layak. Tapi bayangkan tiba-tiba ada seorang pegawai stadium, dia tengok kita dan seorang pegawai tu dia nak tolong kita. Dia kata, kamu tak cukup duit. Tak apa, masuk je. Masuk. Saya belanja kamu. Apa yang kita rasa? Ush, kita dah lah apa nama duit kita kumpul satu sen. 5 tahun pun tak habis. 5 tahun kumpul pun tak habis kan. Tapi tiba-tiba ada orang nak belanja kita, pagi masuk tengok Liverpool. Mesti rasa seronok. Begitulah juga dengan syurga. Amalan-amalan kita tuan-tuan tak banyak pun tuan-tuan. Janganlah kita fikir amalan kita dah banyak sangat. Amalan kita ni kalau ikutkan sikit je. Okay? Sikit saja. Kita ustaz, saya setiap malam bangun tahajud apa semua tu ustaz. Ya betul. Apa nama kamu berusaha dengan banyak bertahajud, banyak yang mulai, tetapi nak dibandingkan amalan kamu dengan nilai syurga, tak ada benda pun. Okay, tak ada benda pun. Sebab syurga itu lagi mahal daripada Liverpool ni. Lagi mahal. Nak dibandingkan dengan amalan kita yang sedikit. Bandingkan amalan kita yang sedikit, nak dibandingkan dengan syurga, jauh beza dia. Okay, jauh beza. Jadi, kita masuk ke dalam syurga bukan dengan sebab amalan kita. Amalan kita pun tak banyak. Tapi kita masuk ke dalam syurga, dengan apa agak-agak? Kita masuk ke dalam syurga sebab rahmat Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Macam tadilah pegawai stadium tadi. Beliau kasihkan kita, beliau kasih masuk. So jadi, bila mana Allah ada rahmat pada kita, kasih kepada kita, Allah yang izinkan kita masuk ke dalam syurga. Bukan dengan sebab amalan kita yang ciput itu. Bukan. Kita rasa kita yang rasa amalan kita banyak. Kita rasa amalan kita banyak. Tetapi sebenarnya tidak. Walaupun kita kata amalan kita banyak, tetapi tidak cukup untuk menampung ataupun tak cukup untuk tak cukup lagi untuk memasuki syurga, sebab syurga itu terlalu mahal nilainya, terlalu tinggi nilainya. Begitu. Okey, settle kat situ. Wa ba'du fa hadhihi masailu mukhtasaratin min ba'di kutubi hujjatil islami al-Ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha wa narju lahu min Allah an yakuna min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiq. Dan setelah membaca basmalah, alhamdulillah tadi, dan selawat serta salam, maka ini risalah, maksudnya kitab ni, pengarang nak katalah, maka kitab ini mengandungi beberapa masalah yang ringkas, maksudnya mengandungi isu-isu ataupun fakta-fakta ataupun ilmu-ilmu lah, ilmu-ilmu yang ringkas daripada sebahagian kitabnya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad, yang mana siapa yang faham serta mengamalkannya, maka kita memohonkan baginya agar Allah menjadikan ia orang yang ahli ilmu zahir. Zahir ya, kan zahir dekat sini. Ilmu zahir dan ilmu batin, kepadanya lah kami meminta pertolongan. Maknanya kitab risalah jamiah ni, pengarang kita Habib Ahmad bin Zaid, beliau merujuk beberapa kitab untuk menghasilkan. Beliau merujuk kitab apa? Kitab Imam Ghazali.
kitab Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau adalah ulama yang masyhur, ulama yang hebat lah. Beliau alim bidang akidah,